Korang rasa berdosa tak kalau kita sayang kereta sendiri lebih daripada hati jiran yang tak tahu malu? Ceritanya macam ni. Masa tengah sibuk nak cuti raya, tiba-tiba jiran aku datang depan rumah. Dia cakap, "Bang, boleh tak pinjam kereta 2 hari je nak pergi rumah saudara kat luar bandar?" Aku pun pelik. Aku cakap lah, "Naik Grab je lah kak." Sekali dia jawab, "Mahal bang, sekali jalan 250, pergi balik dah 500. Dalam hati aku, dia nak jimat duit dia, tapi nak pakai harta aku pula. Aku balas balik, "Sama je kak, kalau akak pakai kereta aku pun, minyak sekarang mahal. Isi penuh boleh cecah beratus juga." Dia mula dah main sentimen jiran. Dia cakap, "Setahun sekali je ni bang, lagipun jiran je pun. Abang kan hari-hari pakai kereta." Aku malas nak bagi muka. Aku cakap, "Tak juga kak, aku pun nak guna bawa family jalan raya. Kalau niat nak menunjuk, jangan guna barang orang lah. Nak pergi taksi online kan banyak." Terus dibising. "Alah bang, pinjam je lah. Nanti saya isi minyak balik. Takkan tu pun berkira." Aku teruskan tegas. "Bukan pasal minyak je kak. Hal kereta ni banyak benda. Kalau apa-apa jadi macam mana?" Lepas tu, dia boleh pula cakap, "Ish abang ni, doa je lah tak jadi apa-apa. Saya bawa elok-elok je." Aku jawab ringkas, "Semua orang pun cakap macam tu sebelum jadi apa-apa." Akhirnya, dia tanya, "Jadi, abang memang tak nak bagilah ni? Kedekut sangat Aku cakap, "Kalau nak cakap kedekut, terpulanglah kak. Tapi kereta aku, tanggungjawab aku." Terus dia cakap, "Yelah, ingatkan jiran boleh tolong-menolong." Aku balas padu, "Tolong-menolong tu betul, tapi bukan sampai menyusahkan diri sendiri." Lepas tu terus muka dia berubah. Senyum pun tak. Terus pusing balik rumah dia. Petang raya lagi best. Aku boleh dengar dari luar, dia membawang, "Orang sekarang ni kereta ada, tapi hati tak ada." Aku dengar je, malas nak layan. Aku lagi kenal jenis ni. Pinjam masa senang, bila rosak, hilang tak ke mana.